Tengok muka kau. Bang, Assalamualaikum bang. Ya bang, Waalaikumsalam bang. Salam. Oh, Islam. Saya nak tanya ni bang. Ya, bang. Saya nak beli motor ni, Napoleon Bob ni. Tapi saya nak beli loan. Cumanya saya ada blacklist. Boleh ke saya nak apply loan? Oh ya ke bang? Boleh tak saya nak tahu dulu? Abang ada blacklist ni apa bang? Sebab ada banyak jenis blacklist yang boleh apply loan, ada yang tak boleh apply loan. Serius lah? Ya betul bang. Ada ke blacklist yang boleh apply loan lagi? Ada, tapi kita 50-50 lah. Kita akan membantu abang daripada situ. Kalau blacklist tu kita check memang tak boleh nak bantu, abang kena bantu diri sendiri abang lah. Boleh tak abang jelaskan blacklist apa yang boleh, blacklist apa yang tak boleh apply? Okey, jom ikut saya. Okey bang, dekat sini blacklist yang boleh apply loan. Kalau ada plan dengan Telco, Kuku, Kowe, benda-benda yang kecil, kita still boleh consider untuk tolong abang lah untuk apply loan dekat sini. Blacklist yang tak lepas, yang personal, rumah, kereta, bank, itu memang susah lah, kita tak boleh nak tolong. Kita check dulu lah abang punya blacklist ni. Oh boleh Agak boleh lah bang. Saya ni anak bini ramai. Bini saja 2. Bini anak, 2? Anak 16. Kali dengan 12 lagi. Okey bang, diam. Allah bang. Aduh, tolonglah bang. Tak boleh. Tahniah bang. Tahniah abang lepas bini. Oh, tahniah lu. Ni kan beranak lagi bini aku. Oh, tapi loan saya lepas beli motor apa? Motor Chris. Aku tak nak motor Chris kan. Aku dah cakap kan. Aku nak 18 MT online. Motor Chris buat apa? Alamak. Aku ada blacklist pun aku tak nak beli motor. Tengok muka kau. Muka kau sama macam Kristopa malah. Pantang lah Kristopa tu.